Hai, Assalamualaikum. Saya Safara Salman. Saya adalah Vice President untuk Richux Consulting Group. Jadi untuk anda yang sedang menonton sekarang ni, hari ni kita sedang bersiaran langsung untuk sesi podcast Founder Talk episod yang ke-16. Pejam celik, sedar tak sedar kita dah pun episod yang ke-16. Dan hari ni bermaksud ini merupakan guest kita yang ke-16 yang bakal kami jemput untuk kita dengarkan sendiri perkongsian daripada beliau tentang bagaimana seorang usahawan ni berjaya membina bisnes beliau sehinggalah mencapai apa yang beliau capai sekarang. Dan membina bisnes mesti ada journey dia tersendiri, ada ups and down dia, perjalanan yang mereka lalui. Jadi itulah kisah yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Jadi sebelum saya nak jemput usahawan kita pada malam ini, saya nak minta bantuan anda semua. Yali, siapa lagi dekat sini tadi? Saya tak pasti nak pronounce nama dia macam mana, tapi NB yang baru saja join. Cik Ni yang baru saja join. Assalamualaikum Cik Ni. Norris Maulana. KME Pest Control yang dah pun sertai sesi kita. Soto by Mak Bib yang baru saja join. Hai, Assalamualaikum. Saya peminat tegar soto soto Mak Bibah. Thank you yang bagi tap screen. Thank you. Yes, teruskan tap screen dan juga share sesi live pada hari ini, sebabnya usahawan yang bakal saya jemput sebentar sahaja lagi, usahawan wanita, dan beliau dalam, bagi saya lah, untuk seorang wanita dalam bidang industri ini, it's not easy untuk lead this business. Sebabnya bisnes ni yang beliau sedang lead sekarang ni, industri ni pekerja dia ramai lelaki. Dan macam mananya bagaimana seorang wanita boleh lead this business dengan pekerja yang ramai lelaki, dan nak memahamkan this kind of dalam industri ni is not easy. Sebab wanita-wanita mungkin tak berminat dengan benda ni, dan ramai wanita yang mungkin takut bila dengar bisnes ni, sebab benda yang mungkin wanita je takut binatang-binatang yang kecil ni kan. Jadi macam mana beliau boleh, orang kata apa, kita nak tahu sendiri kisah ni macam mana beliau boleh run this business, berhadapan pula dengan pekerja yang ramai lelaki, macam mana pula berhadapan dengan customer. So ini adalah perkongsian yang kita nak dengar daripada beliau sendiri. Hai Fa, thank you untuk like the live, live kita. Thank you yang tap screen. Hai Engku Zaf, yang baru saja join. Princess, Miss Cinana, Fa, thank you so much. Soya Padu, Tuan Ali, yang baru saja join. Hai, Puan Sofia, hai, thank you yang like. Waalaikumsalam Puan Sofia. Alright. So, jom. Saya pun dah nampak dah kita punya usahawan kita daripada KME Pest Control dah masuk. So, selamat malam, salam sejahtera. Thank you. Boleh share sesi live ni, Yes, by the way, dalam setiap sesi podcast Founder Talk, macam biasa tuan-tuan perempuan, macam biasa, kami akan ada quiz, dan dalam sesi quiz kami ini akan ada 5 quiz dan juga 5 pemenang yang bakal memenangi hadiah yang diberikan sendiri daripada founder yang kita jemput dalam sesi Founder Talk kita pada malam ini. Jadi saya nak berikan sedikit pengenalan tentang usahawan kita pada hari ini. So sebelum saya nak jemput, team boleh ready kita nak jemput KME Pest Control, usahawan yang kita nak jemput sebentar saja lagi. Saya nak mulakan sedikit pengenalan tentang beliau. Ramai bisnes keluarga gagal bukan sebab pasaran, tetapi sebab tak mampu nak berubah ikut zaman. Siapa di kalangan anda yang mungkin buat bisnes yang merupakan bisnes keluarga, dan whenever you nak take up the business, you jadi struggle untuk meneruskan bisnes tersebut sebab masih menggunakan cara yang lama. Jadi kisah founder hari ini adalah sangat sesuai, sangat bagus untuk anda dengar. Kalau you kenal mana-mana rakan-rakan yang begini, kenalan usahawan begini, you boleh ajak mereka untuk tonton sesi pada hari ini. Kalau you mungkin dalam bisnes keluarga, mungkin tak tonton bersama-sama dengan keluarga you, ajak keluarga anda semua untuk tonton bersama. Dan generasi kedua tu saya cakap sering terperangkap, sebab kita nak hormat legasi kita. Tapi dalam masa yang sama, kita juga perlu buat keputusan sendiri untuk memastikan bisnes kita berjalan dengan baik. Jadi hari ni kita nak bongkarkan realiti sebenar.
bagaimana sesebuah jenama yang dah lama berada kat dalam industri, tapi bila dia take up balik, dia nak menjadikan bisnes ni relevan semula, bagaimana dia boleh bina. Okay, untuk generasi yang kedua. Dan kenapa marketing dan struktur tim menentukan hidup mati bisnes. Kalau anda mengurus bisnes yang sedang melalui fasa perubahan, episod ini bukanlah satu episod yang you boleh tonton secara lalu. Ini adalah episod untuk anda. Okay, dan hari ini kita akan bersama dengan Cik Syaz, Chief Marketing Officer daripada KME Pest Control. Cik Syaz ni merupakan generasi kedua dalam bisnes keluarga KME Pest Control. Sebagai CMO, Chief Marketing Officer, beliau juga memikul tanggungjawab yang besar. Bukan sekadar menjaga jenama sedia ada, tetapi memastikan bisnes ini terus relevan, agresif dan juga berkembang. Dengan latar belakang sebagai usahawan dan pelajar DBA, fokus beliau kini tertumpu kepada penjenamaan dan menjadi seorang yang lebih berani lagi. Dan struktur pasukan yang lebih efisien, dan strategi pemasaran yang sesuai dengan platform semasa. Dan ini kisah tentang legasi, perubahan dan keputusan berani dalam membina bisnes servis yang berdaya saing. Jadi tanpa saya nak buang masa, saya nak menjemput Cik Syaz untuk bersama dengan kita pada hari ini. Cik Syaz, boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Alhamdulillah, saya pun boleh dengar suara Cik Syaz dengan jelas. Okey Cik Syaz, tadi saya dah pun berikan sedikit sebanyak kenalan tentang Cik Syaz about your business itself kan. Maybe Cik Syaz mungkin boleh ceritakan perkongsian detail about yourself, business yang you run sendiri. Sebab macam saya cakap tadi kan, ini adalah business legasi. You adalah legasi yang kedua, betul? So mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak bagaimana bisnes ni bermula sebenarnya. Silakan. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Syaz dari KME Pest Control. So sebenarnya bisnes dah bermula daripada tahun 2007. My mom built this brand. Before that, dia bekerja 8 tahun dalam industri pest control. So 2007 dia buka that business sendiri. So basically daripada saya kecil memang hari-hari saya ikut pergi office kalau cuti sekolah. And then suddenly after dah habis my SPM, then tiba-tiba I need to run the business lah secara terpaksa. Sebab macam adik-adik saya semua kecil lagi, so saya yang terpaksa continue the legacy untuk digitalkan the brand sambil saya sambung my education macam kawan-kawan yang lain lah, macam tu. Bila Cik Syaz mula take over secara terpaksa kan, orang kata kan, you kata tadi secara terpaksa dalam bisnes pest control ni? Okay, sebenarnya macam right after SPM tu, next week tu terus kena masuk office. Wah, okay, right after SPM tu bila? Tahun bila? 2019. 2019? Last 6 years lah. Last, I see. Okay, Cik Syaz, to be honest lah kan, bisnes ni dah lama, dah agak lama. Hampir 20 tahun boleh dikatakan kan? Betul. Hampir 20 tahun. Satu, business pest control. To be honest kan, pest control ni kalau kita dengar, ia ni macam lebih sesuai dengan industri ni kan, macam lebih sesuai dengan lelaki. Pekerja pun kebanyakannya lelaki, betul? Betul, 90%. 90%. I rasa yang wanita tu pun mungkin yang bahagian management ataupun admin kan, yang bahagian office. So, you yourself melihat bisnes ni macam mana you sebagai seorang wanita nampak, aku boleh lah untuk tackle this kind of business. Sebab yalah, mungkin kalau kita dengar wanita, fashion, kan, maybe produk makanan dan sebagainya, but pest control kot. Macam mana you, walaupun even your mom sendiri kan seorang wanita, betul, yang run this business, and apa yang buatkan you macam okay, tak apalah, I boleh buat sebagai seorang wanita, I boleh buat ni? Okay, sebenarnya macam actually pest control industry ni dia macam man dominated industry kan. Yes, tapi, betul. Disebabkan macam my mom dah get into this industry dah lama with her experience and all that, sebenarnya walaupun perempuan macam tak logik masuk this industry tapi senang je. Maksudnya selalu kita perempuan kan macam diva sikit, stay dekat office. Tapi macam actually okay je untuk pergi site, enjoy je the moment tu semua. Dealing with those men kan, my team semua man, so tapi bila dah biasa tu sebenarnya okay je. I see. So
actually okay and sebenarnya and then macam mana sendiri kalau bila you berhadapan dengan pelanggan, ada tak pelanggan yang rasa macam tidak percaya bila melihat ini ke dia punya apa leader yang run the business kan, macam you perempuan you tahu apa, faham tak maksud Betul. saya? Ada juga macam selalunya my team yang pest consultant pun perempuan juga. So bila perempuan yang datang site visit, klien akan terkejut. Saya ingatkan lelaki yang datang. So macam bila perempuan tu, so kita explain lah. Explain yang nanti yang buat kerja tu lelaki. Now kita buat inspection dulu. Tapi bila tengok kita punya skills, the way kami explain, diorang akan faham. Dan diorang macam, oh okay, now they understand that kita orang capable untuk buat benda ni. That's amazing. Okay, sebagai generasi yang kedua dalam bisnes keluarga ni kan Cik Syaz kan, untuk pandangan you sendirilah, apa cabaran yang paling besar Cik Syaz pernah hadapi membawa perubahan dalam KME pest control ni sendiri? Sebab yelah bisnes yang your mum ambil, yang your mum dah bina, kemudian transfer pergi ke you kan, mesti ada pandangan you yang rasa macam tak align maybe kan dengan cara yang lama dengan cara yang baru kan. So apa cabaran paling besar yang Cik Syaz pernah hadapi? Okay, cabaran paling besar adalah nak digitalkan this brand. Sebab brand ni dah lama. So my mum run this brand tanpa any branding or marketing. Sebab my mum dia pro dekat bahagian B2G, business to government. So dia ada networking. But then bila I get into this business, I don't like that networking things ke apa. I prefer macam kita tak perlu kejar orang, tapi orang yang kejar kita, which is branding and marketing lah. So nak buat that transition tu, itu mencabar because berlaku misunderstanding, arguments, banyak sangat. So, contoh apa contoh misunderstanding tu? I mean like, yelah mungkin ada yang sedang menonton ni, mereka ni yang buat bisnes bersama dengan keluarga sendiri kan. So bila ada argument tu kan antara you and your mum untuk memahamkan, untuk mendigitalkan bisnes ni, it's not easy. Kita nak adapt tu satu hal lah kan, nak bagi orang faham tu apatah lagi. So macam mana you berjaya menyampaikan message tentang transition, digitalizekan you punya bisnes ni? Okay, antara contoh argument adalah macam kenapa you nak online kan pest control punya bisnes? Macam kita kan servis, orang lain tu jual produk dan bolehlah dia sukses dengan digital business. You servis macam mana sibuk-sibuk. Tapi bila dah start buat tu, so bila nampak result, kita dapat klien untuk site visit tu semua dari online, only then she trust. Macam tu. So mula-mula akan ada argument lah. As simple as orang lain buat produk, you buat servis pun dia argument besar dah. Dalam pada masa yang sama kan Cik Syah, sebab this is family, business family kan. So bila orang yang sebagai, kita juga faham bila your mom dah run this business ni for the past more than 10 years kan, almost 20 years kan. So bila you take over, dia dah ada pengalaman dia sendiri. Betul. So bila you cuba untuk mengubah sesuatu tu kan, macam mana you memberikan keyakinan kepada your mom kan, maybe untuk yang sedang menonton ni pun macam dia nak buatkan perubahan tapi tiada support tu, pergaduhan and everything tu semua akan berlaku. But macam mana cara you memahamkan your it can be your business partner kan, your family tentang this method memang menjadi, macam mana you memahamkan sama you get the results kan. Betul. Macam mana you buat dan fahamkan mereka? Kalau nak fahamkan tu mula-mula kena explain. Dan contoh mula-mula explain dulu dengan jelas, tapi tak boleh nak explain dengan contoh. Kalau selalunya macam pest control company tak ada yang online sangat. So susah nak explain dengan contoh. So kena explain dulu apa my plan. Saya akan explain dulu apa my plan, walaupun my mom akan macam ya je budak ni kan. Dan bila nak buat macam contoh, kita punya plan tu melibatkan branding and marketing, dia melibatkan cost. Dah lah plan you tak entah apa benda, nobody trust. Even my mom pun tak trust lagi. Lepas tu minta cost pula kan. And then dia macam, so I try to convince lah. So I akan macam selalu macam something like, okay, let me try first. Okay, so saya akan minta the budget ke whatever. Okay, let me try, nanti let's see the result. So macam mana I convince tu, I macam buat challenge lah. Give me a try and then nanti let me show you the result. So bila dapat result tu, saya akan keluarkan all the numbers and slide presentation yang very detailed, the numbers tu.
macam mana you boleh berani dan yakin menunjukkan this is this method memang bagus kan, dengan ada numbers and everything kan. Mesti ada sesuatu yang trigger you dan meyakinkan you yourself kan, sebab untuk kita meyakinkan orang, kita sendiri kena yakin apa yang kita buat. Betul. So macam mana you yakin dengan perkara ni confirm insyaAllah boleh jadi. You get what I mean kan? So macam mana you nak meyakinkan diri kita pula? Sebab ramai orang, dia boleh keluarkan idea tapi nak menggerakkan the idea tu dia jadi tak terfikir-fikir. Macam boleh ke tak kalau aku buat ni, jadi ke tak? Itu satu hal. Diri sendiri ni tak lepas ni. Sebelum nak present dekat kita punya business partner or anything kan. But you yourself, macam mana you boleh dapat keyakinan tu yang this method boleh jadi? Okay, sebenarnya keyakinan tu of course lah daripada RCG. Sebab I dalam mentorship RCG kan. Like before this, Aspire dulu, Only dan Titan. So RCG dia akan bagi kita that clarity. We have Datuk Wira punya weekly focus. Kita ada, kalau Aspire ada KE. Kalau Titan ada camp. So they are our clarity. Maksudnya sebab kalau kita as second generation dah lah nak gain trust tu pun susah. If you buat perkara yang salah, nanti habis kita kena kan. So RCG lah yang akan bagi I clarity and guidance. Sebenarnya pun takut juga kan. Dalam minta certain amount of budget nak buat decision. Lepas tu kalau salah habis. So RCG akan bagi me the clarity lah. From the knowledge yang you dapat lah basically. So tu yang menjadikan you lebih yakin. But reality ni juga bila bertindak, Alhamdulillah you get the result kan. Betul. But ada tak yang macam ada satu moment tu you dah belajar, you dah dapatkan keyakinan tu, maybe apa yang you buat tu kurang tepat kan. So macam mana you manage and counter maybe some kesilapan yang berlaku ataupun mungkin tak meet your expectation kan. How do you manage bahagian tu? Sebab mungkin ada juga di kalangan mereka yang sedang menonton ni, I dah cuba buat tapi tak jadilah. Dah lah give up. Macam mana you manage tu? So kalau nak manage kesilapan tu, in front of my mom, I akan cakap, oh sekarang ni tengah adjustment process ni. Buat dah betul dah, ada few mistakes sikit, nak kena adjust sikit, only then kita improve. Tapi di sebalik takbirnya sebenarnya I dah stress out dah, macam mana ni apa benda tak jadi ni. So reality belakang sebenarnya dah huru-hara. Tapi I will figure out how. Tapi in front of my mom, I akan convince dia macam kena tunjuk confident lah. Oh benda ni dah jadi dah okay dah ni. Adjustment process ni. I always use the adjustment process. Walaupun sebenarnya huru-hara belakang takbir ni tak tahu apa yang berlaku. Macam tu lah. That's nice. Okay, amazing. But along the way tu, bila adjustment tu berlaku, you do some analysis. Betul. Apa yang salah ke ataupun apa gap yang ada untuk you improve. And I dengar Cik Syaz yang for the past 1 year ni, you sangat fokus kepada aggressive branding and marketing. Even just now pun you mention tentang branding and marketing. Barulah B2C kan, direct customer yang akan nampak you. Jadi apa perubahan paling ketara yang Cik Syaz sendiri nampak bila you fokuskan branding and marketing? Sebab pest control ni ialah macam even your mom cakap just now kan, betul lah tu, produk yang memang mungkin banyak menguasai dekat platform TikTok kan, social media. So apa perubahan yang paling ketara yang you lakukan untuk branding marketing KME pest control? Okay, perubahan paling ketara, first I move from platform biru to TikTok. Itu satu perubahan lah ketara. Dia impact sales. Another thing, buat banting seluruh Kuantan. So maksudnya benda tu sangat-sangat agresif on the branding tu. All out dari segi effort, dari segi masa, dari segi cost. Tapi impact dia bila kita buat that branding and marketing tu, orang macam, those client tu akan datang dekat kita. Dan klien ni dah tak question the price ke apa benda, charge 2-3 ribu pun macam okay, bila boleh buat esok boleh. Dia macam push nak buat segera. Sedangkan kita orang, kami punya giant competitor ada je dekat area Kuantan ni. Tapi dia orang macam seolah-olah tak nampak, and macam the latest feedback yang dapat from client, kenapa choose KME, kan banyak lagi brand lain. Dia cakap, oh sebab KME ni nampak sedikit popular daripada yang lain. Saya macam, giant competitor kita pun ada kat sini ni. Dia boleh cakap macam tu. Saya macam, oh okay, now I see the impact. So branding and marketing memang penting sangat-sangat dalam bisnes. Betul. Okay, what if pula macam ni Cik Syaz, you dah buat branding, marketing, orang dah kenal kan, macam mana pula, yelah orang kata apa, produk dah ada, servis dah ada ni dah bagus. Tapi bila
terima servis tu sendiri, kalaulah kualiti yang diterima tu tidak bagus, dia akan sangat memberi impact kepada branding tu balik. You Betul. buatlah marketing you hebat macam mana, tapi impact pada brand tu kalau kualiti tu tak bagus, tak menjadi, kan? So macam mana pula you manage your team? Ada tak ada cabaran yang besar bila you handle bahagian ni pula? Okay, so bila marketing and branding tu dah macam sembang dah nice lah kan about the brand. So I akan standby macam operation. Kalau meeting ke apa, I always brief them. Okay, I positionkan you as expert tau. I tak positionkan you sebagai random guy yang datang buat rumah orang macam tu je. So I dah bagi diorang clarity siapa mereka di mata audience ataupun followers setiap ini. Pelanggan tu. Betul. Faham. Dan I juga ada dedicated team yang untuk monitor klien punya feedback, klien punya complaints. Kalau ada any complaints, memang kita akan datang attend dan assist klien tu. Ada je isu macam, tiba-tiba klien complain, team buat hal ke apa benda tak perfect on the service part. And then our pest consultant akan datang, assist klien tu, solvekan that issue lah. Minta maaf semua dan klien akan okay balik. Wow. So you memang dah positionkan your team itself tu to get some orang kata apa trust daripada klien tu dah satu hal lah. Betul. Okay. Saya juga tertarik begini Cik Syaz. Sebab you seorang wanita. Okay. Seorang wanita yang dalam industri yang biasa, yang memang most yang dominasinya adalah orang lelaki lah. Orang katakan pest control kot. Melibatkan binatang kecil. Kalau Cik Syaz suruh saya kan, lari dulu. Kan? Saya memang lari. Agaknya kalau ada lalu kat depan saya ni, saya lari pada live saya ni sekarang. Kan macam tu lah ibaratnya kan. But macam you yourself kan, sebab pandangan pelanggan terhadap you punya staff dah satu hal lah. Tapi macam team sendiri kan, bila ramai team mostly adalah lelaki. So you yourself macam mana you manage untuk bagi diorang rasa you memang ada knowledge, you ada kepakaran yang tahu dalam industri ni sendiri. Okay, so kalau nak dapatkan trust team tu adalah kena macam proof by action lah. So basically kalau reality ni, team ni memanglah kita hope dia bekerja with purpose ke apa, tapi sebenarnya main things yang diorang suka is money of course kan. So cara saya adalah saya tak suka nak cakap banyak sangat, explain, this is my planning. I will prove macam okay, I will get job banyak-banyak for the brand. Lepas tu nanti diorang akan dapat impact tu dari segi macam contoh their allowance ke apa. Only then they will trust. So bila dah dapat, contoh ada banyak job, allowance diorang pun akan banyak. So I baru explain dengan detail. Okay, this is what I did, this is how my action plan ni impact kepada your income. So I cakap pasal kepentingan diorang, tak nak cerita pasal kepentingan personal atau company. Cerita about them, especially their income lah. Faham. Pada pendapat Cik Syah sendiri kan, sebagai seorang founder kan, apa kesilapan yang you lihat seorang leader ataupun founder sendiri berdepan bila melibatkan isu team? Sebab isu team ni macam-macam. Betul. Tapi pendapat you apa kesilapan biasa bila you as a leader berhadapan dengan isu yang team ada ni? Okay, kesilapan biasa adalah bila mana kita ada unproductive team tapi kita tak berani dan tak tahu nak buat apa. Maksudnya as a leader, macam I realise dekat office tu ada team yang unproductive. Tapi I biarkan je atas dasar nak jaga hati, nak jaga hubungan baik lah. I pun tak tahu nak buat apa. So itu kesilapan terbesar lah I think. Itu I dengar pun ramai macam tu. Betul. Kita akan biarkan je sebab nak jaga hati. Ya. Siapa yang sedang menonton sekarang ni merupakan seorang leader, seorang founder yang mengalami situasi yang sama. Memang sebenarnya kan Cik Syaz, macam mana boleh ada perasaan macam tu kan? Perasaan macam nak jaga, kita rasa nak jaga hati tu Cik Syaz rasa. Kenapa kita boleh ada perasaan macam takut-takut nak tegur team? You yourself pada awal ni, kenapa you ada that kind of perasaan sedangkan team tak produktif ni? Betul. Kenapa datangnya perasaan tu? Okay, I think perasaan tu satu sebab terlalu close dengan team. So macam kononnya nak ada environment yang harmoni lah dekat office kan. Tak nak misunderstanding ke, ada pergaduhan ke, tak nak masam muka. Only then kita macam you produktif ke tak produktif ke?
Oh, okay je. Kononnya macam tu. Dan satu Hmm. lagi, ada masalah dari segi leadership lah. As a leader, sepatutnya kalau tim bermasalah, kita kena laut dan selesaikan masalah tu. Tapi disebabkan kurangnya ilmu leadership dan skills kita, dan macam, oh biarkan je lah, I pun tak tahu nak buat apa. Tak apalah, macam tu. That's nice. Okay. Sorry, ada yang cakap mak tak dengar suara saya. Cik Syaz boleh dengar suara saya ke? Boleh? Jelas. Boleh je. Yang lain yang sedang menonton sekarang ni, ada tak boleh feedback dengan saya yang you all boleh dengar suara saya? Okay, listen. Okay, great. Cik Syaz, itu in terms of team just now kan? Untuk team tadi, how do you handle and everything? Dan macam mana pula you dalam team ni, you ada berapa orang team keseluruhan? Sekarang ada dalam 23. 23. Dan saya Betul. percaya dalam 23 orang bukanlah 23 orang buat kerja satu yang sama sahaja. Betul. Betul. So macam mana you bina team 20 orang ni boleh, you know, you boleh manage 20 orang ni at one time? Adakah you memang tengok seorang-seorang ataupun macam mana you menyusun atur team you ni supaya you boleh handle? Sebab dulu kita seorang-seorang. Okay, tapi bila kita ada team, ada banyak sebenarnya tanggungjawab yang kita nak kena tengok. So how you handle? Okay, so nak handle team ni sebenarnya ramai-ramai tu ada department dia masing-masing. And then every department tu dia akan ada leaders dia. Contoh team yang paling ramai dekat operation. So dia akan ada supervisor, ada assistant supervisor. So basically leaders lah. And then yang akan bantu kami manage, me and my mom manage the whole team tu ada manager, general manager dan juga HR yang manage the whole team. Maksudnya sebab kalau me and my mom je yang manage, memang huru-hara. Sebab kita nak fokus on direction kan. Macam tu. Dulu masa awal-awal your mom start business, dia memang terus hire staff ke ataupun memang your mom seorang je waktu tu? Sebenarnya my mom start with 2 orang sahaja team. Ada 2 orang team operation saja yang buat kerja tu. So bila ada job, ni dan panggil. Macam part time job je lah. Dan business secara reality ni dia dah mula lebih serius. Bila sebenarnya business dah mula serius? Okay, sebenarnya since 2007 tu it's a serious business tapi dia macam slowly grow dan grow dan sustain. Sebab B2G kan dia macam dia punya income tu kadang banyak, kadang tak ada, kadang sikit. Dia macam tak consistent. So that's why I decided bila I join tu I kena build another channel which is B2C. Nak dia jadi lebih consistent. So sekarang run both of the channel lah. Apa impact bila you dah start masuk B2C currently? I mean like in terms of your sales itself kan, ada perubahan ataupun macam sama je? Adakah contohlah dengan sales yang you ada sekarang ni, berapa persen masih B2G, berapa persen yang B2C sekarang ni? Okay, kalau macam last year sebenarnya before this 90% B2G, 10% B2C. Kalau macam sekarang pun lebih kurang macam tu, tetapi B2C ni dah start to contribute macam 30% macam tu lah, dia slowly growing. Dan the best thing adalah bila ada 2 channel ni, contohnya macam kalau awal tahun ni selalunya B2G punya job belum ada lagi sebab belum ada all the budget belum ada. So selalunya my brand akan struggle waktu January, February, March. So tak ada sales lah. But then now bila I dah build B2C platform ni dengan baik, so hujung tahun kita dah ready. Okay, B2C akan backup, akan cover the whole sales untuk January sampai March ni. So dia ada plan yang macam tu. That's nice, amazing. Sebab saya pun banyak dengar tentang B2G ni kan, dia ada masa dia tu sendiri kan. Kan biasanya bulan 6 ke atas memang fasa yang seronok lah. Betul. Biasa awal tahun memang termenung sedikit kan. So itu kiranya bukanlah you tidak fokus ya. Cik Syaz, you sebenarnya mencari inisiatif untuk menambahkan sales dengan fokus kepada B2C itself. Okay, daripada B2C tu sendiri juga, saya tadi you ada sebut tentang you buat keputusan peralihan daripada platform biru kepada platform TikTok. Okay, jadi pada pendapat Cik Syaz kan, kenapa platform yang betul sangat penting memberi impact kepada your marketing and also secara tidak langsung memberi impact kepada your sales? Sebab tadi you ada beritahu tentang dapat sales tu ni, dapat leads daripada sini dan kemudian dapat sales closing daripada platform social media sendiri kan. So apa pendapat you tentang ni?
Okay, sebenarnya the right platform tu sangat penting sebab as a business driver, kita always buat yang the best lah. Akan all out, susah payah, prepare the content, the material. Tapi kalau buat dekat the wrong platform, nanti segala usaha tu akan sia-sia dan ends up tak ada sales in return pun. Sebab benda ni berlaku pada saya baru je last December, I all out, still all out dekat that platform biru tapi macam tak ada anything in return. Tetapi buat kerja sungguh-sungguh ni, buat adjustment lah apa benda, adjustment by adjustment, adjustment tadi tu kan. But then, kenapa tak ada sales in return? Sangat-sangat panik sebab bila buat marketing kan dia perlukan cost. Cost keluar tapi sales tak masuk. So bahaya. So the right platform tu sangat penting sebab ni pun advice dari Doc sendiri. Doc dah suruh move to TikTok platform but then I macam slow tak bergerak-gerak macam tu. Bila dah move tu, okay, now I see the right platform is very important. Right. Dan saya dengarkan juga kan bahawa you juga dah mulakan gunakan KOL. Kan KOL dan fokus kepada brand story. Jadi apa perubahan dan dari segi persepsi pelanggan you sendiri terhadap KME Pest Control? Sebab biasanya kalau kita dengar KOL ni kan panggil influencer ke apa ke untuk feedback ni semua, biasanya kita dengar produk-produk kan. Tapi ini adalah your service itself kan. So menjadi ke menggunakan strategi KOL ni kan dalam strategi dalam platform online ni? Okay, You punya service itself sama, your service kot macam mana? Okay, kalau KOL ni walaupun service sebenarnya very important sebab walaupun we own the brand, kita ada platform untuk cakap all our service ni bagus lah apa benda, tapi we still need third party untuk bercakap pasal our brand, untuk komen sebab semua orang bila dia own the brand, dia akan cakap baik-baik lah pasal brand dia. So we need third party untuk cakap okay, this is the best brand. Dan sebenarnya KOL punya strategi ni salah satu strategi untuk kita stand out lebih sikit daripada kita punya pesaing. Macam tu. Mungkin ada yang kurang jelas apa maksud KOL. Okay, KOL dengan influencer ada dua benda yang berbeza. It's two different things. Untuk anda yang menonton, ada tak yang nak tahu KOL tu apa? Apa beza panggil KOL dengan influencer? Siapa nak tahu? Komen. Tak apa, belanja kami like. Belanja kami tap screen sampai 1.5k sebab sampai 1,500 baru saya share. Okay, sebab kalau you all perasan tadi, you dengar apa maksud daripada Cik Syaz cakap tadi, KOL ni akan sedikit sebanyak sebenarnya akan memberi impact kepada trust sebab dia berbeza sebenarnya berbanding influencer, betul? Cik Syaz, KOL sedikit berbeza orang kata bukanlah sedikit, quite a lot to me. Okay, berbanding influencer. Influencer it can be sesiapa sahaja. Kan KOL dia lain sedikit. Siapa nak tahu belanja saya, kami tap screen, love, tekan tap, kami tak nampak love dekat sini. Kan tap screen sampai 1,000. Okay, boleh Cik Syaz? Dia tu nak diorang tolong tekan. Kan, sebab Cik Syaz, sebab nanti kadang diorang pun main selamba je panggil kan influencer untuk diorang bagi review tentang bisnes diorang dan sebagainya. Tapi nak panggil influencer ke, nak panggil KOL ni semua memerlukan strategi kan? Cik Syaz, bukannya main-main selamba je kita panggil. Dia ada reason. Pemilihan KOL sendiri pun sangat penting. Sebab dia akan memberikan satu credibility kepada the brand itself. Amazing, dah 892, sikit lagi. Nak 1,000 like, okay? Tap screen sekarang ni. Okay, tap screen sampai 1,000. Saya explain apa itu KOL, beza KOL dengan influencer sendiri. Ini bagi saya strategi yang power dikongsikan oleh Cik Syaz sendiri sebab dan dia highlight sendiri tentang dia KOL ni memberi impact kepada credibility business dia sendiri. Sikit lagi, dah 971, nampak tak? Kita paksa tu. Okay, nice, amazing, dah 1,000 like. Okay. Untuk pengetahuan anda semua, apa yang dimaksudkan oleh Cik Syaz tentang KOL adalah, KOL ni adalah singkatan kepada Key Opinion Leader. Okay, maksudnya individu yang dianggap sebagai seorang pakar, yang boleh memberikan satu satu review yang daripada orang yang pakar sendiri. Dia memang pakar bahagian tu dan dia pula membagi feedback. Seolah-olah contohnya lah macam chef 3 star punya Michelin
kan, yang datang dan bagi review sendiri dekat kedai makan tu. So begitulah maksud KOL. Sebab kita panggil orang pakar sendiri dan review tentang kita punya business sendiri. Berbeza dengan influencer. Influencer can be anyone. Influencer can be anyone. Contohlah, saya ni ada 100,000 followers, kan Cik Syaz panggil saya untuk review. Itulah contoh saya, tapi saya bukan pakar kan. Saya just saya takut lipas, saya panggil lah KME Pest Control. Tu contoh. That is influencer. Contoh sebab saya 100,000 followers. But KOL adalah daripada key opinion leader, okay, daripada orang yang memang pakar dalam industri tu yang kita panggil untuk bagi review sendiri tentang kita punya servis ataupun produk. That is KOL. Okay. So power kan? Sebab tu strategi daripada Cik Syaz ni bagi saya inilah sangat bagus dan you all boleh take note dekat sini sebab ianya sedikit sebanyak memberi orang kata credibility kepada KME Pest Control. Sebab Cik Syaz, saya dengar juga ada orang kan contoh dia panggil je influencer kan, contohlah dia jual produk kecantikan, tapi influencer tu follower dia 100,000 adalah dia kebanyakan dia banyak cerita tentang kucing. Tapi kita bagi dia review produk kecantikan, dia macam tak kena dengan target market dia. Kan lari niche dia. Kan sebab tu powernya KOL yang digunakan oleh Cik Syaz ni, dia memang very specific kepada the business itself. That's really amazing, Cik Syaz. Okay, Cik Syaz, in terms of tadi you ada mention about productivity team kan? Betul. Kan, productivity team. Apa maksud macam mana you dah manage tentang productivity team sendiri? How you manage team tu? Kalau team tu tak produktif, macam mana you settle? So basically macam mana nak manage tu sebenarnya macam as business driver, as a leader, kita boleh tengok sebenarnya team tu produktif ke tak dari segi cara dia bekerja, cari hasil dia tak bekerja, hasil dia bekerja kan. Dia punya outcome, apa yang dia bawa kepada company. Tapi bila dah tak produktif tu, kalau on my side, I akan explain dulu macam run meeting, weekly meeting tu sentiasa ada. I akan explain, I akan bagi feedback and feed forward. Itu level yang normal lah, yang weekly punya. Tetapi kalau dah terlalu macam dah too much sangat dan memang unproductive, yang I think kalau I meeting everyday pun doesn't solve the problem. So I will make sure akan susun the strategy macam mana, yang ni ganas sikit lah, macam susun strategi macam mana nak kick that particular unproductive team tu keluar daripada company. So susun strategi tu macam nak susun strategi bisnes, tapi strategi buang yang unproductive macam tu. Tapi itulah ketakutan ramai founder ataupun usahawan untuk kick kan, sebab takut kita buat silap ke apa ke. But ada cara dengan cara yang betul yang boleh membuatkan kita sebenarnya tidak kita kick the team yang tidak produktif lagi. Betul. Okay, jadi untuk Cik Syaz sendiri kan, apa satu pelajaran yang you rasa sangat penting yang you belajar tentang leadership di fasa business you sekarang ni? Sebab semua you handle lelaki, most of them adalah lelaki, 90% adalah lelaki kan, to get the respect semua kan. Macam mana, apa yang you belajar? Okay, I belajar about leadership ni adalah kita kena be brave dan kena banyakkan sabar, tapi somehow kita kena brave untuk protect our brand dan our company. Maksudnya kalau ada any issue, tak boleh simply diam, biarkan, sebab benda tu sangat bahaya. Sebab bila kita hire team, dia melibatkan cost. So daripada you spend your money hire unproductive team, baik you hire productive team. So kena cepat-cepat lah, bila as a leader ni you kena cepat dan jangan macam tak apalah nak buat macam mana. So you kena aggressive. Macam mana aggressive you build your company, macam tu juga you kena aggressive to build to protect your company daripada unproductive team ni. That one is the biggest learning point lah about leadership. That's amazing. Okay Cik Syaz, sebelum kita meneruskan sesi interview kita kan, kita nak pause kejap, pergi ke bahagian quiz, boleh? Boleh. Saya dengar Cik Syaz ada nak bagi hadiah yang bersempena raya. Dan juga bersempena musim-musim yang sedang berlaku sekarang ni. Kan? Okay, mungkin Cik Syaz boleh bagi tahu apa hadiah yang Cik Syaz nak bagi kepada 5 pemenang quiz kita pada hari ini. Okay, so hari ni akan ada 2 merchandise, satu sampul raya dan satu lagi payung.
khas untuk the Ah. followers RCG hari Ni ni. memang payung brand KME Pest Control. Betul. To be honest kan, me myself I tak pernah beli semenjak kahwin ni lah, I tak pernah beli payung sendiri. I memang pakai payung yang diberikan merchandise yang orang bagi. Tu yang penting tu sebenarnya kan. And then sempena nak raya sama kan, betul lah memerlukan lah Sampul sekarang raya. ni ramai sampul raya. Ramai orang dah start jual sampul raya. I mean jual mahal-mahal juga Kita jadi sampul raya ni tercari-cari lah. Baik kumpul kalau yang boleh free nak, je. nak yang free ni. Mana lagi orang boleh bagi free kan? Kan? So, ini adalah peluang untuk anda yang sedang menonton untuk memenangi hadiah kita pada hari ini. Okay, jadi untuk setiap pemenang, Cik Syaz, maksudnya mereka boleh dapat 2 merchandise lah. Payung dan juga payung dan sampul raya. Sampul raya. Okay, so mungkin ada yang nak tengok apa rupa dia punya payung tu kan. Jangan risau tuan-tuan perempuan, memang payung dia nampak very eksklusif. Okay, colour dia pun colour eksklusif. Colour dia colour favourite. Okay, ni kalau siapa yang nampak, the black colour kan, is it blue black? Black colour. Black colour. Nampak sangat cantik dekat sini tuan-tuan, dan juga ada sampul raya dekat sini yang warna biru tu kat tepi tu. Okay, so dapat berapa set sampul raya ni Cik Syaz? Berapa keping? Dia ada one set tu ada 10 macam tu dalam tu. Okay, so you all boleh dapatkan hadiah ni. Okay, so kita akan tanya soalan, okay, very simple macam biasa. Quiz kami bukan susah pun. Even kami berikan jawapan option, okay, objektif. Soalan objektif ada ABC. You all tinggal jawab ABC saja. Okay, ready? Cuba komen ready dekat ruangan komen. Okay, cuba jawab ready. Okay, Arul ready? Ami ready? Good. Okay. So, soalan yang pertama Cik Syaz. Very simple. Apakah jawatan Cik Syaz dalam KME Pest Control? A. Finance Director. B. Operation Manager. Dan C. Chief Marketing Officer. Saya ulang sekali lagi. Okay, apakah jawatan Cik Syaz dalam KME Pest Control? Betul. CIF Toy, Chief Toy. Chief Toy. Chief Toy. Betul ke? Betul? Chief Toy? Chief Toy adalah orang yang pertama jawab. Tahniah untuk Chief Toy sebab Chief Toy baru saja mendapat menang hadiah set merchandise, 2 merchandise, payung dan juga sampul raya eksklusif daripada KME Pest Control. Very laju jawab. Siapa yang nombor 1 laju jawab betul, dialah pemenangnya. Jadi untuk Chief Toy perlu bantu kami dekat sini, di mana Chief Toy perlu isi borang button warna orange dekat bawah. Okay, klik button orange. Chief Toy nampak dekat sini, nampak button orange ni, pergi dekat button orange. Okay, kemudian nampak ni, okay, klik fill form. Ni okay, nampak ni, nampak klaim hadiah anda. Kemudian submit form dan you akan nampak isi form ni penuh sebab kena isi detail alamat semua. Nanti sekarang KME Pest Control nak hantar hadiah tu direct kepada anda. Okay, so kita pergi ke soalan yang kedua. Okay, siapa yang paling laju? Okay, tanya juga untuk gerai ZF Michelup. Jawab betul lah tu. Okay, so kita pergi ke quiz yang kedua. Okay, quiz yang kedua, kita ada 5 quiz. Kita pergi 3 soalan je dulu sebelum saya meneruskan sesi interview dengan Cik Syaz. Okay, quiz yang kedua adalah Cik Syaz merupakan generasi keberapa dalam KME Pest Control? A. Generasi pertama. B. Generasi yang kedua. Dan C. Generasi yang ketiga. Apakah jawapan dia? Senang je ni. Laju. Laju. Betul. Gerai ZF Michelup. Okay, gerai ZF Michelup adalah pemenang kita yang seterusnya. Tahniah. Okay, gerai ZF Michelup ni selalu menang tau. Cik Syaz selalu follow kita punya konten. Betul. Amazing. Untuk gerai ZF Michelup, walaupun you dah pernah memenangi kita punya quiz sebelum ini, tapi macam biasa tetaplah gerai ZF Michelup perlu isi borang dekat bawah sehingga habis macam biasa sebab details you kita nak berikan kepada KME Pest Control pula. Tahniah untuk gerai ZF Michelup. Tahniah juga untuk Chief Toy sebab jawab sekali lagi dengan betul. Hula Hamra. Hula Hamra. Hula Hamra
selalu menang juga. Tapi tak isi. Ulah Hamra kan. Dah. Ada banyak hadiah yang tak dapat diklaim-klaim lagi. Jadi Hula Hamra, make sure kalau lepas ni kalau you menang, you make sure you isi details, okay? Alright, thank you Sarah sebab like the session. Okay, baru saja follow kami. Okay, kita pergi ke quiz yang ketiga. Okay, quiz yang ketiga. Just saya nak bagi tahu dekat sini, pemenang yang sudah menang, okay, kita dahulu pemenang yang belum menang. Okay, kita dahulukan pemenang yang belum menang. Tapi you boleh jawab soalan. Okay, soalan quiz. Okay, kita pergi soalan ketiga. Okay, ketiga yang terakhir untuk bahagian pertama. Nanti bahagian kedua kita habiskan lagi 2 quiz untuk sesi kita yang last nanti. Okay, soalan ketiga. Apakah fokus utama perubahan bisnes KME Pest Control semenjak Cik Syaz dah mula pegang ni? Okay, A. Aggressive branding and marketing. B. Mula mengurangkan kos. Dan C. Tukar lokasi. Sekali lagi saya ulang. Apakah fokus utama perubahan bisnes KME Pest Control semenjak Cik Syaz mula fokus sekarang ini? Okay. Yes, betul. Sarah binti Zulkarnain. Betul, tepat sekali. Aggressive branding dan marketing. Pantas Cik Sarah dekat sini, okay. Thank you. Good job Cik Sarah sebab baru saja memenangi, okay, dua set merchandise iaitu payung, okay, daripada KME Pest Control dan juga, okay, set sampul raya. Ni. Okay, ni rupa dia. Okay, lain pula keluar dia kan. Mana dah? Bahaya. Nasib baik tak keluar sayang ke apa tu kan. Okay, ini. Okay, nampak very eksklusif ya dekat sini. Black. Memang colour yang sangat selamat yang memang ramai orang suka pakai. Okay, tahniah untuk Cik Sarah. Okay, untuk Cik Sarah, apa yang Cik Sarah kena buat sekarang ni, Cik Sarah perlu bantu kami since you adalah pemenang yang first time, okay, menang, okay, join dan juga you perlu pergi ke button orange dekat bawah, okay. Cantik kan payung? Yes, cantik payung. Okay. Jadi, Cik Syaz nak payung, you payung. Okay. So, lepas tu, you dah klik button warna orange ni. You perlu isi claim hadiah dekat sini. Dah isi fill form. Sehinggalah you nampak warna merah ni. You pergi klik view website. Kemudian akan nampak ni. Kan ada nampak ni kena buat full. Okay, isi form full dekat sini sebab dia ada melibatkan maklumat you punya alamat dan sebagainya. Okay, so tahniah untuk Cik Sarah yang baru saja memenangi. Okay, kita punya hadiah quiz yang ketiga. Okay, hai Kada Akib yang baru saja join. Okay, so Cik Syaz, sebelum kita habiskan sesi kita pada hari ini kan. Okay, Cik Syaz sendiri dah berada dalam mula run the business ni. I mean like betul-betul berada dalam business ni dah berapa tahun? Dalam 6-7 tahun kan? 6-7 tahun sendiri kan? Apa yang you belajar throughout the journey kan, especially you merupakan generasi yang kedua kan, apa yang you belajar supaya you tidak give up, you know, sebab business yang you, adakah you memang minat dengan ni sebenarnya, dengan business yang you sekarang? Sebenarnya memang tak minat sebab kan pest control dalam men's industry. So kalau macam perempuan kan kita suka macam industri yang macam fashion ke, skincare ke, macam tu kan. Ni pergi kerja pun pakai macam shirt and pants, lepas tu pergi site tengah panas macam tu. So memang tak best sebenarnya. Tapi slowly interest tu datang bila dapat tolong ramai clients. Dan diorang happy dengan the impact. I see. So along the way tu apa tips you kepada mereka yang sedang menonton ni, especially maybe dalam bisnes keluarga yang dalam keadaan yang redha atau paksa orang kata apa berada dalam bisnes keluarga tak minat kan? Apa tips you kepada mereka untuk mendatangkan minat tu kan? Orang kata apa kan? So, benda tak boleh nak paksa tapi situasi tak boleh nak dielakkan kan? Atau paksa juga kan? Tapi macam mana nak meredakan rasa ada passion tu? I think kalau nak develop the passion, yang pertama mula-mula buat je dalam keadaan terpaksa tu. Find your passion. Contoh kalau pest control on the operation side, I tak minat. Tapi apa I punya passion? Macam okay, branding and marketing tu I passionate, very passionate. I sentiasa nak menang dari others brand, ada that competitive punya perangai. So find your passion in your brand. Mungkin apa yang you buat the business tu pun is not your passion, tapi bila kita find the passion and then slowly kita akan dapat that interest. Dan I think yang paling penting is that walaupun macam you tak minat ke apa kan, tapi terpaksa sebab family suruh. Then I think
the best motivation adalah your income lah. Tak kisahlah minat ke tak, the moment you get income yang sepatutnya, then buat je macam tu. Dia akan jadi the best motivation lah. Alhamdulillah. And dari segi you nampak diri you sendiri, Cik Syaz, apa beza daripada boleh fikirkan balik kan, awal-awal dulu kan, pas SPM, mula berada dalam bisnes dengan sekarang ni sendiri kan, perubahan dalam diri you sendiri kan. Kalau you boleh fikirkan lah balik kan, kalau lah you boleh bercakap balik dengan diri you masa tahun 2019 yang masih muda, tak tahu apa-apa kan, you run the business kan, apa yang you nak nasihatkan kepada diri you untuk tidak mengulangi maybe kesilapan ataupun perkara yang mungkin you rasa you lambat ambil action, apa yang you nak cakap pada diri you sendiri waktu tu? I would say macam to my previous self adalah jangan give up, sebab as second generation ni sebenarnya we will try our best nak buat yang terbaik for our family business, tapi along the way bila ada arguments, ada macam semua benda tak kena, so kita akan rasa macam nak give up, macam lantak kau lah, let me build my own career or my own business. I don't want to bother dah. Tapi I would say jangan give up, sebab slowly dia akan ada impact dan you akan rasa happy continue your business legacy macam tu. Macam mana untuk, I mean, dan lah jangan give up, but Alhamdulillah you tak give up pun. Betul. Cuma maksudnya adalah you pernah ada perasaan yang nak give up disebabkan moment nak give up tu sendiri. But apa yang you ingatkan pada diri you untuk tidak give up ketika itu? Sebab at the end of the day you kata jangan give up, you memang tak give up pun. Betul. Apa yang you, bila you fikirkan balik momen yang membuatkan you rasa you tak give up pun at the end of the day? Okay, sebenarnya at the end of the day still tak give up pun, sebab kita dah start, macam contoh dah start halfway. Macam contoh I yang drive the branding and marketing for KME kan. So semua orang dah nampak, oh this brand dah nice. So tiba-tiba kalau I keluar daripada that company, nanti branding and marketing tu siapa nak run? So macam malu lah kita buat kerja separuh jalan. Macam tu. So kena buat biar habis lah, sebab kita punya perjuangan tu belum habis. So nak kena settlekan sampai habis. Alang-alang dah start tu, why not you buat yang the best walaupun dia ada challenge. Sebab kalau kita move away pergi tempat lain pun, build other careers or business pun still ada challenge. So duduk je lah dekat current challenge, manage dan build your result. That's amazing. Apa your nasihat sendiri kepada mereka yang mungkin usahawan wanita yang lead the business kan, yang mungkin struggle untuk sama you, sebab you bekerja rapat dengan pekerja lelaki kan, mostly adalah lelaki, so it's not easy. Mungkin kita sendiri sebenarnya diorang okay je, mungkin kita sendiri rasa tak yakin ataupun rasa macam janggal kan, tapi apa nasihat you kepada maybe usahawan wanita yang sedang menonton sekarang ni yang rasa janggal untuk lead the business kan, apa nasihat you? Okay, sebenarnya untuk lead tim yang lelaki ni, secara logiknya perempuan nak lead tim lelaki ni macam susah. Sebenarnya sangat senang, sebab diorang tak ada emosi, diorang tak ada drama. Kalau marah pun diorang macam, oh okay lantak kau, lepas tu nanti settle macam tu. So sebenarnya lagi enjoy bekerja dengan tim lelaki sebab diorang macam straightforward je. So apa tak kena cakap nanti diorang adjust. Sebenarnya sangat satu cabaran, ego diorang sangat tinggi. So sebagai leader, walaupun you boss, jangan cabar their ego. Manage their ego, you understand their character, macam tu. Tapi kalau too much, then you kick them out lah macam tu. Kena ada limit lah, tahu limit dia kat mana. Faham. Tapi sebagai seorang wanita sendiri kan, you yourself tak ada ke you rasa macam perasaan yang segan yang diorang lelaki mesti diorang tahu lebih banyak benda. So kalau aku nasihat ni mungkin diorang akan rasa macam ya memang easy untuk handle, tapi macam diorang mungkin ada pandangan, you ada tak rasa to be honest macam kau faham ke? Tanta tengok lipas pun kau takut. Kalau mungkin dengan saya kan, kalau saya lead the business mungkin saya akan rasa macam tu. So how do you manage that? Okay, secara realitinya macam on the operations side, of course diorang lagi pro daripada saya sendiri kan. Okay, diorang lagi pro, tapi kita kena prove them that yes, you understand the technical things, tapi I understand about my business, nak pergi ke mana, the strategy and the business growth. So macam tu. Maksudnya kita respect the knowledge, the skills that they have, tapi diorang juga kena respect that
we are leading the brand ke arah yang lebih baik macam tu. Because at the end of the day, hasil tu akan dapat oleh dekat mereka. Pencapaian Betul. tu. That's amazing. Okay. Untuk Cik Syah sendiri kan, apa yang you nampak dalam bisnes, dalam fasa yang seterusnya kan untuk KME Pest Control kan? Apa yang, kejap saya tengok sekejap TikTok saya ni terkeluar benda ni pula. Sekejap Okay, alright. Okay. Dalam fasa yang seterusnya, apa fokus utama KME Pest Control untuk you scalekan lagi bisnes? Sebab currently you already make more than 1 million dalam bisnes you. Almost 2 million. Kan? Betul? Is it? Almost even 2 million. Apa yang you nampak KME Pest Control ni boleh pergi? Currently you masih pegang Kuantan? Betul, masih pegang Kuantan. Sebenarnya kami punya coverage area is Pahang dan Terengganu. So untuk current plan sebenarnya nak conquer betul-betul, nak kuasai wilayah those Pahang dan Terengganu ni dengan baik. Okay, conquer betul-betul dari marketing, branding, and then sambil jaga manage the operation. Dan what I see in the future adalah nak setiap negeri tu ada KME. So there is no state without KME, macam tu. So tak ada limitation yang KME ni boleh pergi dekat satu kawasan saja. So betul. You nak growkan lagi dekat situ. Amin. InsyaAllah kita doakan semoga KME, ni ada yang komen, Haikal Rusdi, KME Pest Control terbaik. Our technician juga, our technician. Mau tak terbaik, mestilah terbaik. Amazing. Sekarang ni apa feedback, apa bezanya KME Pest Control? Kalau you boleh lihat sendiri kan, Cik Syaz, you boleh lihat sendiri apa beza pest control you berbanding dengan ada competitors yang lain? Okay, sebenarnya kalau perbezaan yang kami always highlightkan adalah kami always consult client. Macam contoh kami datang site visit tu bukan sekadar nak duit orang, betul-betul nak bantu. So macam selalunya brand ataupun company dia akan nak macam, okay, I datang rumah you, I nak close, I need your money, that's it. Tapi kalau kami macam very into consultation. Kalau rumah you betul-betul ada masalah tu, then kami akan solve. Tapi kalau tak ada, janganlah spend duit you membazir macam tu. So consultation tu sangat pure ikhlas lah macam tu. Untuk bantu klien. Faham. So maksudnya KME Pest Control boleh tahulah ni semut datangnya pada mana, kenapa semut suka. Betul. So akan ada details consultation. That's nice. Kebanyakannya pelanggan you yang kalau B2C ni memang rumah jenis rumah landed lah. Rumah landed, mostly dekat Kuantan memang rumah landed. So types of house tu banyak lah, rumah teras, rumah 2 tingkat, samidi, banglo macam tu. Just nak tanyalah kan untuk Cik Syah sendiri kan. I mean like untuk projek B2G sendiri kan. Kalau you just fokus kepada satu projek B2G saja, yang you just fokus pada B2G. You fokus untuk dapatkan kat B2G je, mungkin you dah boleh buat macam-macam, dapat macam-macam kan. But apa yang buatkan you trigger untuk berada dekat B2C sebenarnya? Okay, sebenarnya satu sebab nak sustain tu lah. Maksudnya kalau dekat B2G macam saya cakap tadi, kalau dari segi sales time banyak ada big project then okay banyak sales. Lepas tu tiba-tiba tak ada big project then you macam macam mana nak bayar gaji tim ni semua benda kan. So B2C ni adalah to support B2G untuk strengthenkan kita punya macam cash flow lah. Sebab kalau tak sangat-sangat bahaya kalau kita bergantung pada one channel. Means B2G is also good tetapi B2C ni kena build the consistency lah. Macam tu. So, itulah bagi nak mengelakkan nak bagi pemahaman yang lebih jelas untuk anda yang menonton tu, sebab yalah B2G ni projek ni adalah dia ada fasa pembayaran dia juga kan. Betul. Sebab realiti bila kami lihat dekat sini untuk anda yang sedang menonton, especially you all yang berada dalam projek, nampak projek dapat contohlah 300,000. Tapi 300,000 hari ni close, tapi tak semestinya dapat 300,000 hari ni kan. Hari ni mungkin dapat 100,000, lagi buat projek dulu, lagi 2 bulan mungkin baru dapat balance kan. So lagi 2 bulan tu selagi duit tak masuk, hura-hara. Mungkin kan you boleh explain kan dekat sini kan reality bila kita handle projek yang besar kan, reality dia kan Cik Syah. Sebab saya sendiri melihat performance sales client di dalam mentoring sendiri kan, usahawan-usahawan yang ada ni. Bila kita tengok, bila melibatkan projek je kan, sales ada satu masa besar bulan 1, contohlah Januari 400,000. Betul. Bulan Februari tiba-tiba stop sekejap.
Tak ada bulan duit lah, tak ada sales langsung. tak ada sales langsung. Ataupun boleh masuk pun maybe 8,000. Contoh macam tu kan. Jauh beza ni 400,000 dengan 8,000. So benda pertama yang saya fikir adalah okay, bulan pertama memang kau banyak duit, tapi bulan kedua 8,000 macam mana kau bayar gaji staff? Macam tu. Betul. Perasaan saya macam tu lah. That is the reality untuk projek B2G punya platform. B2G or B2B, but adakah perkara ni boleh diteruskan kalau macam biarkanlah 400. Kenapa you tak biarkan projek you dah besar tu kan? Contoh you dapat projek besar 400,000. Kenapa you tak bertahan je untuk sampai bulan 6? Kenapa macam you nak cari macam tadi kan? Cik Syaz kata tak boleh, kena sustain, konsisten ni. Kenapa you tak maintain je B2G tu? I mean like manage lah duit kat situ. Bahayalah dari segi cost, macam walaupun portion dia besar, tapi kita ada monthly commitment macam gaji team, all those commitments lah kan. So bila tak ada big project sekejap, so macam company kita seolah-olah mula-mula kaya raya, tiba-tiba macam tak ada duit langsung kan. So consistency tu sangat penting lah. Means B2C, B2G jalan serentak. So kalau ada B2G job tu anggap sebagai bonus, tapi main yang nak kena sustain monthly, yang kena consistent ni adalah B2C. Supaya sales kita punya, sales tu dia tak turun naik pelik sangat. Terlalu gap lah. Faham? That's good. Okay, kita thank you so much Cik Syaz atas perkongsian Cik Syaz. Bagi saya itu adalah perkara yang sangat penting untuk ramai orang aware dan tahu tentang melibatkan projek kan. Bisnes yang melibatkan projek tu dapat duit segedebuk tu tak bermaksud selamanya kita sampai bila nak bertahan. Harga pun, kos pun tengah naik, harga emas pun naik sekarang ni kan. Kan. So ini kan pula besi kan, material-material yang ada. So consistency untuk dapatkan sales setiap bulan, setiap hari, even setiap hari mesti ada sales. Wajib ada sales kan. Okay Cik Syaz, kita pergi ke quiz 2 yang terakhir, boleh? Boleh. Sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ni. Okay. So, are you guys ready yang sedang menonton ni? Kalau you all dah ready, cuba belanja kami tap screen sampai 5,500 like. Boleh? Saya suka minta diorang belanja like. Cik Syaz. Nak tengok diorang tap screen. Diorang tap screen kan. Thank you juga daripada tadi Cik Sarah kan. Yang tu macam mana tu nak juga tu? Yang mana? Yang Haikal Rusdi kalau dia menang kita reject ya. Ya betul. Tak aci lah kan. Tapi melainkan kalau kisah founder ni dia tak tahu, boleh lah ikut kan dia menang. Okay. Tapi saya rasa dia tahu kot pasal ni. Betul. Okay. Kita pergi ke soalan keempat. Thank you. Alright. Untuk soalan yang keempat. Platform manakah yang menjadi fokus utama pemasaran KME Pest Control? Platform manakah? A. Platform biru. B. Platform purple. Tak tahulah purple ke colourful. Purple campur gold. Dan C. Platform TikTok. Senang kan sebenarnya kan? Kena jawab. Platform manakah kini menjadi fokus utama pemasaran KME Pest Control? Senang jawapan ni. A. Platform biru, B. Platform purple dan C. TikTok. Betul jawapan tu, tapi kan kita nak cari pemenang yang belum menang lagi. Seboleh-bolehnya. Kan? Cik Sarah jawab tu dah betul lah tu. Tapi kita nak bagi jawapan kepada orang pemenang yang lain. Kalau tak, Haikal, tim Cik Syaz. Cik Syaz bagi ke? Kalau tak Haikal kena claim dekat Cik Syaz nanti. Itulah dia dah dapat dah tu. Dia akan dapat nanti. Nanti dia nak bagi dekat dah kahwin ke? Mungkin dekat isteri dia, dekat ibu dia, mungkin kan. Boleh je kalau pensafaran nak bagi kat dia. Saya Cik Syaz bagi? Pensafaran decide. Saya decide. Saya okey je. Cik Haikal nak menang, nak lagi ke? Mungkin dia tengok, dia geram tengok payung tu kan. Dia nak menang juga. Ada nak Liza Zamsuri tak payah bagi. Ini macam tim KME juga ni. Yang tu mak saya. Mak puan, patutlah terus tak payah bagi. Ada yang geram juga tu kan. Tak aci sebab saya dapat 2. Okay, kita nak cuba bagi yang lain.
Ada yang nak cuba? Jawapan dah ada. Tinggal komen je dekat situ. Type je. Cakap je jawapan, copy sahaja. Okey, kalau tak, kita akan teruskan ke kuis yang seterusnya. Rugilah, sayanglah. Tak, kan? Kaila kan. Seronok kan? Kita dapat hadiah ni. Betul. Untuk acak Alora, you boleh cuba next, kan? Untuk next punya. Tanya untuk Kaila, Kaila menang. Kaila boleh tahu tak Kaila you terima apa? Hadiah apa? You akan terima hadiah ni. Okay. Merchandise payung KME, okay, expert in pest control, and also you akan dapat sampul raya. Kita kan dah nak raya. Jadi Kaila akan memenangi 2 merchandise ni. Okay, 2 merchandise ni daripada KME Pest Control. Jadi untuk Cik Kaila, apa yang Cik Kaila kena buat sekarang ni adalah Cik Kaila akan nampak ada button orange dekat bawah. Cik Kaila perlu klik button orange dekat bawah. Kemudian, okay, Cik Kaila kena isi details dekat dalam tu. Lepas dah isi details kat dalam tu, Cik Kaila akan nampak form warna merah, isi claim hadiah tu. Kemudian isi form sampailah you nampak, okay, fill form yang penuh, dan you kena isi dekat situ. Okay, so tahniah untuk Cik Kaila. Okay, so make sure Cik Kaila nampak ni button orange. Lepas tu you akan nampak claim hadiah anda sekarang. Okay, fill form, nampak sampai warna merah ni. Okay, klik button merah ni. Dan kemudian, okay, nampak form penuh ni dan you kena submit form dekat situ. Okay, tahniah untuk Cik Kaila. Okay, kita pergi quiz yang terakhir. Okay, yang terakhir. Pun sangat mudah bagi saya dekat sini. Yang terakhir. Apakah pelajaran utama yang Cik Syaz belajar sebagai seorang leader ataupun CMO dalam syarikat KME Pest Control? Apa yang paling dia belajar sepanjang dia menjadi seorang leader kat dalam KME Pest Control? Okay. A. Sentiasa pantau productivity team. B. Simpan tim walaupun tak produktif. Dan C. Fokus jualan semata-mata. Takut nak jawab. Nanti jawapan betul. Nanti orang copy Okay, bagi orang lain dululah. Kan? This is siapa nak copy jawapan? Okay, apakah pelajaran utama yang dihadapi oleh Cik Syaz, okay, sebagai seorang leader dalam KME Pest Control? Okay. A. Sentiasa pantau productivity team. B. Simpan tim walaupun tak produktif. C. Fokus jualan semata-mata. Jawapannya Mirul anak ibu menang. Dah sudah Mirul anak ibu. Ini tim saya pula, kan? Haikal ni duduk diam-diam. Ish Haikal ni. Ada tak yang lain nak cuba? Dia nak cuba, maybe Adam Phil nak cuba, bagi copy jawapan. Ada ke yang nak cuba? Ada lagi yang lain nak cuba? Kaila pun boleh juga. Okay, tapi kita kalau boleh kita nak bagi orang yang belum lagi memenangi hadiah lagi. Okay, kalau tak, kita open, kita cuba lagi. Siapa lagi boleh cuba? Kan, ramai orang jawab saya terclose sekejap. Dalam merajuk, merajuk pula tim saya. Nanti korang pergi, nanti jumpa Genting? TBE? Pergi ke TBE nanti? Besok pergi. Dia ni tim saya nak claim esok dekat TBE. Ampun. Mirul, samalah saya pun nak merajuk. Okey Haikal, janganlah merajuk masing-masing. Okey. Untuk Acap Alora, ini suami saya pula. Saya sudahlah. Saya dah sudahlah. Itu berapa kali menang dah kan. Nanti tim saya semua jeling. Saya tak dapat pun menang kan. Kenapa suami Puan Safara boleh menang? Okey. So, tak ada yang lain? Cuba, ada lagi tak yang maybe nak copy jawapan? Kalau tak, kita ada 4 pemenang je. Boleh? Puan? Sebab saya dengar cakap mak puan. Mak kata jangan bagi. Jangan bagi dekat Haikal. So saya tak nak berderhaka. Okay. So saya ikut kata mak puan. Okay.
Okay, so Puan, kita ada 4 pemenang je macam tu. So saya dengar cakap Puan Liza Samsuri. Haikal jangan bagi. Yang lain Haikal boleh, yang jangan lain bagi. boleh. Yang Haikal lain je tak boleh. bagi. Okay, Puan nak bagi dekat Mirul anak ibu? Arul? Arul nak bawa motor sambil ni ke nak kahwin ni nak pakai ni? Payung KME? Buat props. Wah, kemain lagi. Patut minta ni voucher nak buat kat rumah nak kahwin nanti kan. Okay, Puan Liza Samsuri kata boleh bagi kat Arul. Tapi saya tak bagi jawapan yang bocor tau. Sebenarnya saya suka buka jawapan saya tadi. Kan? Dia fokus. Bagi dia tengok fokus tak? Tahniah untuk Mirul anak ibu. Baru saja memenangi. Okay, hadiah. Okay, daripada Puan Cik Puan Syaz, okay, iaitu dapat payung, jangan lupa payung, gambar payung nanti Arul. So Arul pun sama, kena isi form, nanti Cik Syaz nak hantar, tim KME, Pest Control nak hantar, Trim Shock boleh claim dekat Cik Syaz nanti. Thank you Puan Liza Samsuri, dengar nampak tak? Minta maaf Haikal, jangan merajuk, Mirul dah tak merajuk dah, Arul dah tak merajuk dah. Okay, Haikal jangan merajuk. Okay, Haikal boleh claim nanti kan. Okay, thank you so much Cik Syaz atas perkongsian pada hari ini. You are still young. Saya sendiri melihat perjalanan you daripada you dekat Spire, mentoring di Spire, dan sehinggalah you berada dekat Titan. Thank you so much juga untuk Puan Liza Samsuri yang sentiasa support Cik Puan Syaz. Kami sendiri yang berada dalam mentoring Richard Consulting Group, melihat grow beliau, kita melihat kematangan dari masa ke semasa oleh Cik Puan Syaz sendiri. Okay, dan macam mana dia membawa bisnes transformasi ni is not easy, tapi thank you so much untuk support Puan Liza Samsuri, okay, atas kepercayaan yang diberikan kepada Cik Syaz dan juga of course kepercayaan kepada kami kerana Cik Syaz belajar bersama dengan kami di Richards. Kami hanya adalah perantaraan ilmu saja, tapi yang menggerak tu sebenarnya adalah Cik Syaz, seorang leader yang hebat, seorang leader yang bagus. Sebab kalau ilmu tu dapat tapi tak dijalankan, tak mungkin akan berlaku. Wow, Puan Liza Samsuri akan join ICM? Betul. Yay! Kita jumpa dekat ICM nanti Puan Liza. Nanti saya jumpa dan salam ibunya. Okay, alright, thank you so much Cik Syaz. Kita doakan segala urusan Cik Syaz dipermudahkan. You can get more orang kata apa, pencapaian bersama dengan tim dan dapat bantu lagi ramai orang dekat luar sana. Okay, thank you so much juga untuk anda yang menonton. Okay, ucapkan terima kasih kepada Cik Syaz atas perkongsian hari ini dan tahniah untuk semua pemenang. Kita ada 5 pemenang, termasuk salah satunya adalah tim Richokes yang committed dengar daripada tadi. Kan? Dan thank you to those yang, thank you juga tadi macam tadi kan. Kita ada Puan daripada Gerai Zaid F Michelup, daripada tadi non-stop kan, dia kalau boleh nak bagi jawapan tapi dia bersabar kan. Yang daripada awal sehinggalah akhir dia join. Okay, dan juga yang lain-lain, thank you so much. Kita jumpa sesi podcast Founder Talk yang seterusnya pada hari Khamis untuk episod yang ke-17. Dan Cik Syaz, thank you so much. Kita jumpa dekat ICM nanti, Inner Circle Meeting, insyaAllah. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Thank you so much kepada yang menonton. Kita jumpa pada sesi podcast Founder Talk yang seterusnya. Dan anda jangan lupa juga boleh follow kita punya TikTok Founder Talk. Okay, search sekarang ni Founder Talk dekat TikTok. Arul mungkin boleh letak dekat komen Founder Talk. Okay, you boleh follow account TikTok kami sebab kita nak orang kata apa, nak ramaikan followers dekat situ supaya kita boleh buat live dekat situ pula. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Bye.